Assalamualaikum. Hi guys. I sekarang dekat Harder Club, right? 1st May, Happy Labor Day. Again, kita akan cakap pasal emas lagi. Harga emas menjunam hari ini, 489 per gram. Bagi saya, tak kalut, tak perlu kalut. Memang dah lumrah harga emas daripada tahun 2020 lagi. Saya mula menyimpan emas masa emas harga RM70 per gram pada tahun 2005, right? Saya jual dengan harga 100 per gram, thinking that emas takkan naik. Saya berhenti berapa lama bila saya tengok balik mata PKP, harga emas dah naik jadi 260 per gram, right? Emas yang saya beli 2021 sebanyak 100 gram, okey, harganya lebih kurang RM23,000, right? Sekarang 100 gram dah cecah 47 atau RM50,000. Jadi tak perlu kalut. Jadilah penyimpanan emas yang tegas secara konsisten. Kita simpan emas dengan berkala, right? I have to go now.